kecil dan paling besar di dunia. Betulkah? Sebotol kecil, saya ada yang sederhana. Wah, lihatlah botol jeli madu yang besar ini. Hebat! Okay. Mereka ada yang paling kecil. Mike, jangan berani sentuh gula-gula saya. Itu saya punya dan saya akan makan. Wah, sedapnya. Ia juga menjadi gula-gula getah. Mike, giliran awak. Saya gembira untuk mulakan. Jom buka, picit keluar. Sangat menyelerakan dan sedap. Saya nak lagi. Saya mahu minum satu botol penuh. Kamu tahu, saya tak pernah rasa makanan sesedap ini. Baiklah, saya telah peras setiap titisan terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada botol itu. Oh, ia tersangkut. Aduh, Mike, apa yang kamu lakukan? Ia tersangkut pada rambut saya. Oh, ia tak berjaya. Saya tak tahu. Aduh, saya security deposit. Nah, sudah kembali. Mike, jangan buat lagi ya. Kamu semua memang begitu. Jumpa lagi. Ia tidak berbaloi. Saya akan meniupkan gelembung. Ia sangat besar. Wah, Brady. Giliran Anda. Pete, Mary beri beliau. Oh, isi dah benar-benar sih. Sirna boleh keluarnya. Kita may kondo asa, oh iya, tunggu di Central Stranger Vic sarang sila. Saya dia. Saya akan panggil diri saya helikopter. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Masa untuk saya pergi. Ya ampun, datang sini. Oh, apa yang Saya perlu belum church di sekitar bahagian bawah. Saya akan coba merosakkan tajuknya. Dan, hey, pergi. Mereka benar-benar angkat mischief waddle ke langit. Saya setuju. Terima kasih kerana menonton. Selamat. Tania. Bye. Max Kibuki. Oh, Saya sayang kamu semua. Gila. Ya, saya tak nampak awak. Apa? Ya, Fake Pringles kecil ini? Serius? Saya bagaimana dengan kamu? Dan dia sangat bertua. Tunggu, Brainy telah mengatasi semua orang. Saya sangat... Oh, Steve. Saya ada beg besar Pringles. Jangan cemburu. Dan awak mula. Baiklah, ya. Saya ada package paling kecil setakat ini. Tapi masih ada sesuatu. Tapi cuma satu. Itu tak cukup. Tak ada lagi. Oh, baiklah. Mari kita cuai apa yang kita ada. Ia sangat bejel tetapi sangat sedap. Mike, giliran kamu. Serius? Mari kita cuba. Wah, kepingan coklat memang hebat. Ini kali pertama saya mencuba ini. Ia sangat bagus. Lakukan. Tempuh, bagaimana supaya jadi seperti ini? Oh, ia kelihatan sedap. Saya benar-benar mahu satu. Saya tak boleh keluarkannya, El. Baiklah, siapa lagi? Saya rasa anda ada masalah. Aku akan duduk di sini dan bangunkan kau. Jangan memanjakan saya tak tahu. Oh ya, itu. Itulah, Dan ia bagus. kamu kalah. Apa itu? Biar saya bantu awak. Saya nak dua. Saya akan buat turun. Oh, selalu. Dan saya belum... Ia tidak akan membantu. Tunggu. Saya boleh pukul sedikit. Aduh, kepala saya. Oh, tiada apa-apa. Oh, hey, tiada yang tinggal. Bagaimana kamu boleh buat macam ini? Ya. Mari kita tengok. Saya pergi dulu. Nenek, punya saya. ya. Cakaplah. Kenapa? Jumpa lagi. Semoga berjaya. Mel? Saya tak boleh bernafas. Saya tak dapat santai. Saya akan hanya... Laptin itu kunci. Saya ada satu gunung penuh dengan mereka. Bir itu sangat besar. Ia terkejut. Ia benar-benar sebesar kepala saya. Ia sangat lazat. Hebat. Teruskan. Tunggu. Satu idea.
Saya perlukan gelas besar. Saya akan tunjukkan apa yang akan saya buat sempurna. Kita patahkan keripik besar itu kepada kepingan kecil dan masukkan semuanya ke dalam gelas besar. Kita perlu penuhkan sepenuhnya dengan ketulan keripik. Apa itu? Terus sekarang, perkara yang paling fernate, ilak share semuanya. Ini akan jadi seronok. Ke tepi. Oh! Terus sekarang saya ada segelas besar coklat cair. Oh, Coklat. cermin mata ini sangat keren. Selamat tinggal. Baiklah, masa untuk minum. Lihat straw keren saya. Sedap. Saya suka ini. Ia kelihatan lazat. Britney, boleh awak berkongsi? Tidak, saya tidak mahu berkongsi. Gelas besar gluten ini hanya untuk saya. Saya tak sangka Britney begitu tamak. Tapi kita ada straw istimewa. Dan kita boleh minum semua coklat melaluinya. Mike, ini sangat sedap. Saya suka coklat. Itu sedap. Apa? Oh, Hah? Betul ke? Tak mungkin kamu tak dapat tangkap kami. Oh tidak, kamu semua ambil semua coklat saya. Ups, kami terkantoi. saya tidak tahu. Saya keluar. Meh. Apakah cube kecil Maltesers? Memang sangat sedap. Apa? Cube besar Maltesers? Memang. Saya ada bola kerana terdapat gini. Geraklah. Lihat itu. Akhirnya, nasib menyebelahi saya. Kita akan mula dengan Britney. Baiklah, saya ada yang paling kecil. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Terdapat sesuatu di dalam. Ia adalah beruang gummy. Ini sangat keren dan luar biasa sedap. Sedar sikit pelan. Sekarang letakkan penutup semula dan cuba coklat cube itu sendiri. Saya tidak. Ya Allah, ini sangat sedap. Oh ya. Giliran kamu. Ayo, ya, mari coba. BNC sepenuhnya. Skittles dan Spike, gula-gula kegemaran saya di dunia. Oh ya, baiklah, saya akan makan Skittles sekarang. Dan tiup penyedut istimewa ini akan membantu saya dengan ini. Ia akan menjadi begitu besar. Sekarang, mari kita kembali kepada kubus itu sendiri. Lihat, saya bisa klaim sekarang saya pada banyak gula-gula. Jangan sentuh ya, saya akan makan semuanya hingga ke biji yang terakhir. Baiklah, itu saja. Saya suka Maltesers. Giliran Hai sekarang. Apa yang awak buat? Baiklah, Hendo TP ulah disebabkan pecahkan cube ini. Maltesers! Oh, ya sangat. Oh, tapi jangan makan. Mati. Kau sedang Kasat berpikir. besar. Tapi aku Marshmallow raja. besar. Satu gunung penuh. Sebenarnya ia sangat Maltesers. Oh, memang lazat. Oh, saya tahu. Saya suka. Ia sangat lembut dan sedap. Yang kedua, ia sangat besar. Saya suka juga. Kamu tak beritahu Selamat saya tinggal. ia panas. Memang panas. Kamu Adakah Anda makan Dia gula? mungkin menyengat Oh, awak. dia perasan. Saya dah hendak lemas. Awak ialah haiwan peliharaan saya. Hey, kawan-kawan. Saya minta awak Selamat jangan tinggal. makan itu. Saya akan kembali. Oh, Selamat tinggal. baiklah. Saya Tak akan mengapa. kembali. Saya ada banyak lagi makanan. Oh, sedapnya. Terima kasih. Wah, sebiji kek pop kecil. Comelnya. Dan apa lagi? Baiklah, saya ada kek pop biasa. Ia juga cantik. Saya pun tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Apa? Penipu. Jin, saya ada satu yang Ya. besar. Ada yang besar? Tidak. Orang Cara Britney. Betul. Hey,
Sangat menyelerakan dan ia sedap. Apa? Tetap. Siapa istri? Oh. Adik saya Sri Santi A. Diciri dari Jake, saya Jake. bawa dia. Gigit. Ia cantik di selamnya. Saya juga mau cuba. Oh. Gigitan saya. Ya. Biar saya cukit pop besar saya. Apa? Oh, ia benar-benar berat. Saya tak boleh angkat. Oh, tidak. Ia tak berjaya. Baiklah. Saya boleh potong. Ia tak mudah. Tapi saya boleh buat. Oh, dan ya. Tidak, dan saya tidak mau itu. Sebenarnya Ajuri sangat cantik. Kehidupan. Sangat sedap. Oh, lazat. Sedapnya. Boleh kita bercakap sekejap? Kek saya pecah. Saya tak tahu. Ayolah. Terima Saya kasih, tak Tuan. tahu. Anda yang Saya terbaik. tak mau, James. Ia pasti akan mencampur urusan kamu. Baik untuk kamu, kawan-kawan. Tapi Siri Kumamel. Siri? Nah, jam loceng sudah berbunyi 3. Jadi masa untuk Wigun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Saya betul-betul lupa hari ini adalah Halloween di kalendar. Ini berita baik. Masa untuk menyeramkan... bingkai. Pertama yang ada peri-peri selain. Dan sekarang pergi kita sudah menstari prank pertama. Saya punya perlu bilon, kain putih dan pen penanda hitam untuk ini. Lihat race century. Saya ada sangkari varieties barracks rate na rin. Saya akan gantungkannya di bilik semula Mia. Baik. Dia masih tidur. Baiklah, ini peluang saya. Tiada masa untuk dibazirkan. Ada kerja kerwaj resais bedo besar ribar donasi sebelah istirahat. Hire ada beberapa sering dari yang kalau media wise. Secerita kau jual sesuai dengan Mia. Dia ternyata hebat nasib berpihak kepada saya. Tinggal berselerak bola-bola ini ke merata tempat. Saya tidak dapat bayangkan apa yang akan terjadi jika anda terpijak mereka. Dan sentuhan terakhir adalah lendir. Betapa baiknya ia meregang. Saya tidak mahu melepaskannya dari tangan saya, tetapi perlu untuk gurauan saya. Baiklah, itu sahaja. Akhirnya siap. Pintu dengan poster bata. Baiklah, Mari kita lihat jika Mia boleh mencari jalan keluar. Apakah ini? Ya ampun, saya telah diserang oleh hantu. Tunggu na bring sliding ngidar og inspirasi sebuah Suzy. Oh, sir, saya tak boleh tahan. Oh, tenang Mia, jangan panik. Nampaknya hanya sarung tangan sementara tiba giliran untuk berdepan dengan Suzy. Apa dia fikir dia sedang buat? Oh, apa yang ada pada ukaling? Celakalah. Pergumulan hari yang teruk. Tunggu Suzy. Dinding, dari mana datangnya dinding ini? Ini gila. Hai Nian, selamat Halloween. Kamu cari pasal Suzy. Ay, okay, lu bari tinong siya das kau. Terus sekarang geliver hai juduk mibet ng gorin. Percayalah dia sendiri si oming free daripada gurawan kamu. Ay, kayo menggunakan meja kayu dengan lubang di tengah dan kain hitam. Dari pendapat saya, jadi sudah kelihatan sangat suram. Sekarang saya akan letak besar... Baget popcorn tepat pada lubang. Bagus, baik saya sebagai berarti jagung super dari freeing trade by private. Separuh kerja selesai. Bagaimana pendapat anda tentang penampilan baru saya? Menakutkan bukan? Untuk mencipta suasana seram, anda perlu menonton filem seram. Redupkan lampu. Sekarang kelas punya selifdonya tanya tonton dan saya akan bersembunyi di bawah meja. Oh, filem seram hebat. Saya memang mahu menontonnya. Dan ada popcorn di sini. Super. Apa yang tak kena dengannya? Lah saya pasti saya bayangkannya sahaja. Kejutan! Oh tidak, seseorang menggigit jari saya. Apa ini? Ada raksasa dalam kotak. Kamu menekan saya perlu lari. Mati. Maaf sorry Mia, I share bersih in Eric Harris and the Slycring Cell. I was your radals Randy and Diming. Untuk yang sudah diurusnya bisa bagi memberi lengan tiruan. Ia kelihatan seperti yang sebenar. Dan bag ini dengan alatan kita perlu dapatkan Grody. Hebat. Sudah sih masanya untuk menghias sudah untuk pesta cari. Saya tidak yang sendiri. Saya lihat anda perlukan bantuan. Lihat apa yang saya ada. Biar saya lakukan semuanya. Terima kasih Suzy. Oh, si Ready Person. Otak saya tercucuk tangan. Tolong. Susi, apa yang patut kita lakukan? Oh tidak, betapa besarnya lubang itu.
Saya tidak berniat Saya begitu. rasa tidak sihat. Tidak percaya. Ik. Lebar ko ay tuwang Suzy. Ya, tidak kenal. Saya berdua lagi. Baiklah, sekarang may isang langkah yang kuat. Mari kita lihat apa yang saya ada. Ya, saya rasa topi botak sempurna untuk prank seterusnya. Itu ribar require wakes na militarisasi. Iyon number base is a graph iwadi firwasya di anger kissing your aleg trending your firbrawi. Haywan kuya mit chat merah, saya lumurkan pembalut putih dengannya dengan betul. Kemudian siya akan berbalut ia dinigay for hot and hates dia saya res huwaling. Sabi saya akan takut dengan itu. If they call, sabi forward ich meine Sherwin. Hydrogen sorti of rambut palsu supaya Suzy tidak mengesyaki apa-apa terlebih dahulu. Freiracer Fairways sound hiring series ang gawin Shomel. Tanding siya regular research van Schreier, sudah kau tinggalkannya di belakang. Ijobi memprovokasi Suzy. Wadais Mia, mulai sudah miwid terfili something away. Apa yang ada di belakangnya? Sudah lama saya tidak tarik tocang sesiapa. Apa ini? Saya rasa saya tarik keluar semua rambut Mia. Kejutan, Suzy. Di color, timer your braille ubaray. Trick atau coklat. Kerja kan uberim? Hai, ini untuk Yoy sebenarnya. Di Yoy sebetulnya ambil beberapa gula-gula, bukan semuanya. Oh, tak mengapa. Saya akan ajar dia pelajaran. Saya akan masak telur coklat istimewa. Untuk ini, saya akan ambil telur sebenar, cucuk setiap satunya dengan kayu, celup dalam coklat, dan tambah pembungkusan. Ia jadi hebat. Trick atau treat? Ya, wes like, ini khas dari Sugar Vote benar-benar bau. Mari kita lihat sejauh mana awak suka. Menangkap yang bagus. Nampaknya saya ambil semuanya dari mereka. Saya suka Kinder Surprises. Telur mentah. Ini menjijikkan. Hayang surat pelayanan dan saya rinat mau berhenti. Kahit for sanctuary di Ruswa Marcel, saya akan terima labu untuk itu simbol utama Halloween. Saya ada Jack-o'-lantern yang hebat. Tinggal hanya letakkan lilin di dalamnya. Itu sahaja. Saya rasa saya patut letakkan ini betul-betul di bawah katil Suzy. Bagusnya dia tiada di sini. Saya perlu cepat sebelum dia datang. Bagus, wait, samak. Pemari surjabi uti mainnya, rupai di meresay. Saya dikasih beliin kaset sukan Suzy dan cat merah. Saya akan lumurkan cat itu untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di atas permaidani. Tiada yang lebih baik daripada gurauan klasik ini. Cat sudah sedia. Saya akan letakkan di atas permaidani dan tekan dengan betul. Bagus. Ishayur Shurinausor Sibuk there. Girl brain, for the video dan KV Barbaturi. Oh Tuhan, saya takut. Frank, fine, we never read exam. Oh, cuy, mari keluar sekarang. Wait, mudah terpengaruh, Suzy. Macam mana saya tak terus fikir ia awak? Berhenti ketawa, Mia. Keluar! Tidak kena. Tidak kena. Saya hanya berrefer kuat dan email lever kaido wide hari. Saya perlu berbalas dendam dan saya rasa saya tahu caranya. Saya akan ambil tuala putih salji ini, hamparkannya di atas lantai, dan tinggalkan cetakan tapak kaki berdarah saya di atasnya. Lais Riveradon dari ini American Suzy, the binar kfari for the party. You know, they are your age per spine. Super, saya tekan sila kubis for Rebele. Sekarang kita mesti sekantang tuala shirt naman ya right up saying. Lalu jangan shake apa-apa terus. Kita perlu figure sesuatu yang lain. Satu tuala tidak cukup. Dan bagaimana jika saya tambah cat merah terus pada kepala pancuran? Ini pasti akan menakutkan Suzy sampai mati. Semuanya berjaya dan yang paling penting, I raise to be synchronous spring bossy. Wang trying beers ring wordy krell were a rarity siyo. Hadir tayo na iris yan debate reserve tinggalin message sabon your frey theory chairman. Wala rin rin menjadi tindaran terakhir untuk Suzy. Hai kurasa berhak dan gawi saya berasa itu sudah cukup menakutkan. Saya ingin melihat reaksi Suzy terhadap semua gurauan saya. Perkara utama adalah jangan dedahkan saya lebih awal. Sudah, si berbayar untuk mencuci hari ini. Mandi selalunya membantu saya berehat. Tetapi mengapa ia merah? Adakah ia benar-benar darah? Pasti saya adalah... Riri Siwain, saya orang green kerwadan saya dia. Ay tinutulay ini berlumuran darah. Apa ini?
Si Reef, si Perry, satu mimpi ngeri. Kita perlu pergi. Baiklah, apa yang kita ada dalam pusingan pertama? Av Tandas och Chuli, aduiger vridik, avoimer the Corey Britney, Tandas, beer size, Yerkir and Tainquats, Guri, Adas Danday, na late Ori and Tandas Nicole, Ibanak Shupe. Baiklah, saya akan jadi yang pertama. Sorry, Mark Sayanos, yang kami berbal dengan baik, tetapi saya perlu mencuba gula-gula. Ori Trisoliart, you're sangat lucu. Sebenarnya sangat manis. Saya tidak pernah makan dari Sandas sebelum ini. Wah, ada yang tak kena. Monica, bibirmu, ia seperti pelangi. Hebat. Sekarang giliran Britney. Tanya saya bagaimana Anda akan menghadapinya. Ada begitu banyak gula-gula. Saya tahu ada banyak gula-gula. Tetapi pertama, saya akan tuangkan ke atas meja. Kemudian, mari kita bahagikan mengikut warna. Sedikit lagi. Kawan-kawan, saya hampir siap. Ayo. Oh, ayo. Dan itu sahaja. Saya ada jejak gula-gula. Sekarang saya akan makan setiap jejak dengan bantuan straw. Mari kita cuba. Ia bukan sahaja sedap, tetapi juga menyeronokkan. Saya tertanya-tanya apa yang akan berlaku kepada Britney. Wow. Pakaian dan rambut anda. Ia telah berubah warna. Wah, sangat cantik. Rambutnya merah. Mari kita teruskan. Apa yang menanti anda sekarang? Mari kita lihat. Beda. Wah, rambut hijau. Sangat cantik. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Baiklah. Saya sangat lapar. Hei, Britney makan semuanya. Wah, saya nampak hebat. Hebat. Nicole, sekarang giliran kamu. Iya, saya suka. Apa itu? Apa? Tidak, gadis-gadis. Saya tidak akan berkongsi. Ia mau makan semuanya sendiri. Kamu sudah habis bahagian kamu. Mungkin ia tidak cukup untuk saya. Wah, saya boleh rasa sesuatu. Nicole, apa yang salah dengan kamu? Kamu sangat kelakar. Lihat dia. Kamu sudah jadi badut. Apa? Badut? Oh, itu mimpi ngeri. Saya memang kelihatan seperti badut. Saya tidak suka, betul-betul. Oh, apa pula kali ini? Donat brokoli, Britney ada yang bersaiz sederhana. Tapi bagaimana dengan Monica? Oh, tidak. Ia sangat besar. Baiklah, Nicole sukarela menjadi yang pertama. Mari kita lihat apa yang berlaku. Jessica selakiwannya dengan sangat cepat. Mungkin tidak bagus, tetapi saya sangat bertuah. Saya ada yang kecil. Ia menjijikkan. Saya rasa tidak sihat. Nicole. Baiklah, giliran Britney. Mari kita mulakan. Saya rasa anda ada idea. Tunggu, kamu tidak boleh buangnya begitu saja. Kamu patut makan. Ayo, Britney. Ia menjengkelkan. Tunggu. Saya tahu cara untuk menjadikannya sedap. Saya ada idea yang hebat. Apa masalahnya? Saya akan tambah sedikit taburan. Baiklah. Tunggu, gadis-gadis. In segrigis ini baik. Nah, antri ciburan hijau. Wah, Britney, itu sudah kelihatan cantik. Hebat. Adakah Anda teruja untuk mencubanya? Baiklah. Mari kita lihat. Saya benar-benar berharap rasanya lebih baik dengan cara ini. Oh, tidak. Taburan pun tidak membantu. Awak rasa tak sihat? Cepat pergi ke bilik air. Saya
Saya rasa sangat teruk. Siapa yang mencipta donat brokoli yang mengerikan ini? Ia membuat saya rasa mual. Ia menjijikkan. Tetapi sekarang saya rasa lebih baik. Gadis-gadis, saya kembali. Baiklah, siapa seterusnya? Monica? Saya tidak tahu. Ia sangat menakutkan. Gadis-gadis, saya benar-benar tidak mau tolonglah. Gadis-gadis, mari sokong Monica. Dia belum tahu apa yang menantinya. Dia memerlukan sokongan Anda semua. Monica, Anda boleh melakukannya. Gadis-gadis, ini teruk. Rasanya tidak sedap langsung. Baiklah, saya akan gunakan kuasa saya. Saya akan makan semuanya. Gadis-gadis saya. Saya melakukannya. Saya makan semuanya dan saya rasa tidak sihat. Saya akan muntah. Apa yang patut saya buat? Saya tahu, biar saya tampal mulut awak. Ia akan lebih baik begini. Monica bertukar hijau. Hah? Oh, yay! Apa? Adakah itu lendir? Apa yang sedang berlaku? Itu mengerikan. Saya semua kotor. Monica, adakah itu awak? Awak meletup. Baiklah, sekarang kita ada Coca-Cola. Brittany, itu kecil. Monica ada Coke size sederhana. Hebat, tetapi Nicole paling bertuah sekali sebotol besar. Hebat. Mari kita mulakan. Brittany, kamu boleh pergi dulu. Baiklah, ia sangat kecil. Tunggu, ia coklat. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya? Wah, beruang gummy. Saya akan memakannya. Ia sangat sedap. Tapi saya hanya dapat satu. Nicole, lihat! Ada seekor naga. Oh, ia sedang terbang. Hebat. Aduh. Brittany, Nicole menangkap kamu. Jangan buat ini. Mari kita mulakan. Baiklah, giliran saya. Baunya sangat sedap. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya. Oh. Wah, lihatlah. Periksa sendiri. Ada jelly. Oh, baiklah. Baiklah, saya akan menikmatinya sekarang. Wah, benar-benar luar biasa. Hei, ayo. Monica, saya rasa kita ada masalah. Hati-hati. Ada orang lain yang sangat suka jeli madu. Awak tahu siapa itu? Biker, siang sidiran Nicole. Ya, biar saya cuba Coke saya. Saya ada botol besar. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalam. Penutupnya sangat bagus. Apa? Mari kita lihat. Saya pecahkan ia. Wow. Apa masalah dengan kamu? Apa yang awak ada di situ? Gadis-gadis, itulah Bubu yang sebenar. Betapa cantiknya. Nicole, awak sangat bertuah dan beg awak kelihatan sempurna sekarang. Ya, dia bertuah. Bagus. Tetapi sekarang, Nicole terganggu oleh coklat dan saya mahukanlah bubu dia. Ia sangat comel. Saya mahu bermain dengannya. Jangan sentuh. Saya sedang bermain, Monica. Hei. Brittany. Nicole tidak akan gembira mengenainya. Gadis-gadis, betulkan secepat mungkin. Lakukan sesuatu. Ada idea? Oh, pita pelekat. Itu tidak buruk. Aban. Saya harap Nicole tidak akan perasan apa-apa. Walaupun pita itu sepatutnya berwarna biru. Baiklah, letakkan pada beg itu cepat. Baiklah, saya hampir selesai dengan coklat. Mari lihat bagaimana bubu saya. Hei, ia rosak. Adakah awak yang buat begitu?
siapa yang benarkan awak sentuhlah bubu saya. Mari sini, saya akan kejar awak. Dan sekarang kami ada gula-gula getah dan berus. Nicole mempunyai saiz purata. Baiklah. Bagus. Bagaimana dengan Monica? Wah, itu sangat besar. Dan apa ini, butang? Menarik. Saya pun berminat. Millie, saya mula sekarang. Anda boleh pergi selepas saya. Mari kita perah keluar. Wah, dan masa untuk memberus gigi saya. Betapa sedapnya. Apa? Tunggu, gadis-gadis. Ini adalah gula-gula getah sebenar. Lihat ini, mengembungkan belon. Ia berjaya. Ada sesuatu di dalam. Mari kita lihat. Wow, tanglah guys. Kawan-kawan, jangan lupa untuk buat begitu. Dan jangan lupa tentang loceng. Terima kasih. Sekarang giliran Nicole. Mari kita lakukan ini. Membuka ubat gigi. Memicitnya ke atas berus gigi. Wah! Baunya sedap. Wah, gadis-gadis. Ini adalah gula-gula getah sebenar. Mengembungkan belon. Ya, sungguh hebat. Terbanglah gelembungku. Oh, ia ada di muka saya. Itu mengerikan, Nichols. Awak ada kekacauan gula-gula getah, tapi ia menjajak. Sekarang giliran Monica. Oh ya, saya akhirnya boleh tekan butang itu. Baiklah. Oh, itu berus yang besar. Mari kita mulakan kerja. Oh, saya akan memerah ubat gigi ini sekarang. Ia sangat berat, tetapi sangat keren. Saya tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelum ini. Baiklah, Monica. Gigi awak akan jadi sangat putih. Luar biasa. Tunggu. Awak okey? Gadis-gadis, mari kita bantu kawan kita. Tarik berus itu. Baiklah. Ayo, gadis-gadis, terus tarik. Tak banyak lagi. Wah, ia berjaya. Monica, awak okey? Saya diliputi gula-gula getah. Sungguh mimpi ngeri. Saya perlu membersihkan semuanya. Ops, bukan salah dia.